Boy, that scratching is making me itch. Assalamualaikum. Okay guys, ini salah satu preparation saya untuk ke Purapo Pattaya Bike Week pada 14 dan 15 hari bulan Februari ni. Okay, ini salah satu preparation saya. Saya bawa motor saya ke AT Motor untuk check up. Tadi saya dah jumpa Cik Solihin. Batan tradisi, Rini Rotek dan Nasi memandu. Boleh Rini Rotek tau, boleh Rini Rotek. Dah Rini Rotek. Okey, siap Rini Rotek. Okey. Esok saya akan masuk dalam store saya akan ambil rim standard, ambil bakul 2-3 barang lagi lah untuk saya masukkan semula. Bulan ni mungkin saya akan banyak up Y suku preparation saya dan perjalanan saya ke Pattaya. Okey guys, terima kasih kepada yang subscribe. Yang belum subscribe, minta tolong guys, tekan butang merah dan loceng sahaja, ia percuma. Tolong guys. Siap selepas saudara Ijam check up, dia buka head apa semua, tengoklah clearance buff apa semua, kita akan naik dyno. Okey, terima kasih yang subscribe. Terima kasih. Kawan tu, okey. Okey nak tu. Okey, ni brother jam kita minta pakai ni adjustable timing gear Red Leo ya, dari ESR. Pak dah buat murah buat jahat ni. Ni dia bos Ijam kita. Ni pukul 2 pagi ya, duk buat lagi. Okey. Ni dia adjust dia punya ni. Siap semua, nanti kita dyno. Okey, ini motor dah siap. Okey, tu bro Ijam kita last dia pasang TPS. Sagi kita engko. Lepas siap semua kita hantar dyno. Okey, sagi kita start tengok. Okey, kita try start ya. Okey. Bismillahirrahmanirrahim. Okey, motor dah ready. Dah hidup dah. Nanti bro Ijam juga dia pasang cover set apa semua, kita naik dyno. Okey. Motor dah hidup.
Okey, untuk video dyno saya buat asing. Selepas ni saya akan up lah. Boleh tengok berapa horsepower dan ada sikit masalah selepas kita dyno. 2 kali juga saya naik dyno. Habis turun masuk bengkel, lepas tu hari kedua naik semula dyno. Okey, yang tu kita tengok next video. Okey. Okey, kita dah habis. Semua dyno dah settle, horsepower pun semua dah dapat, engine semua dah clear. Okey, kita akan tukar tayar. Okey, tayar ni kita tukar sekali dengan rim standard lah. Tayar depan okey dengan tayar belakang. Kita pakai rim standard, tayar besar. Sprocket rasa okey. Poket kita maintain, cuma rantai nampak tak ubah elok. Yang ni kita tukar lain lah. Ok, apa-apa saya update. Terima kasih guys. Ni store saya. Semok sikit. Dia. Ok, saya nak guna balik. Bakul kita ambil. Ok, ni apa? Ni barang V1 ni. Saya convert. Ok, saya nak pakai ni. Dia dah berabuk. Ya. Ni rim standard. Saya nak guna. Okey, letak tepi. Ni apa? Total body standard. Okey, ni dia. Ni kaki dia. Okey, ni. Okey, saya nak guna. Sebab nak masuk kan semula dekat rim standard, nak pakai disc standard. Ok, disc sudah hancur habis dia punya plastik. Ok, ni nak guna macam-macam ada. Oh, ni apa? Oh, footrest Rapido C70. Ok, yang ni saja kot saya ambil. Lain-lain nanti saya update. Yang penting kita masukkan tayar dekat rim standard ni. Okey, jom. Okey, tayar saya dah masukkan dekat rim standard ni. Tunggu bro use, dia akan pasang lah. Sekali dengan rantai, bakul apa semua, dia akan pasang. Kita serah dekat dia. Motor dah siap masuk tayar besar, rantai pun semua dah tukar. Okey, depan pun masuk tayar besar, rim standard balik. Okey, tunggu bro use pasang cover apa semua, kita boleh bawa balik motor. Okey. Okey guys, motor dah siap. Terima kasih kepada Bro Ijam, bos kita. Pukul 2 pagi pun dia buat. Seminggu siap. Kalian. Tu bos kita Yus. Mana Yus? Yus. Okey, terima kasih kepada Yus. Kek tak pakai. Kek tak pakai dia kata. Okey. Okey guys, semua dah settle. Motor dah settle semua. Kita dah tukar tayar besar, dah bakul. Okey, lepas ni saya akan masukkan box GV. Terima kasih kepada saudara Ijam, saudara Yus yang bertungkus lumus dalam masa seminggu siang malam buat up siap semua. Okey guys, jangan lupa subscribe saya punya channel. Jumpa di Burapur Pattaya Bike Week. Terima kasih semua yang sudi subscribe. Assalamualaikum.